Pergi ke kota beli selasih, sayang saudara buat halus. Berilah kata sebulan kasih, sulapkan mesra satukan jiwa. Hadirin sekalian, saya menjemput ayah yang berbahagia, Tuan Haji Fakhrul Anwar bin Zulkawi, Ahli Majlis Bandaraya Kuantan, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih ahli majlis, Ustaz Tuan Ketua Ibu Asmawi, Ustaz Dr. Asrul Adam, Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Pahang, Sultan Abdullah UMPSA, Ustaz Tuan Haji Zulkifli Yusof, Pensyarah Kanan UMPSA, Yang Besar Persemadia Dr. Zuhairi, Pensyarah Kanan juga di UMPSA, yang merupakan mantan YDP PIPG sekolah. Jadi sekolah ni seterusnya pimpinan, guru-guru yang hadir, pimpinan pelajar, anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, saya Haji Fakhrul Anwar bin Zulkawi, merupakan ahli Majlis Bandaraya Kuantan MBK, yang semua kita berada di dalam majlis inilah, bawah pentadbiran PBT, pihak berkuasa tempatan. Juga tak lupa rakan saya, saudara Amir Farhan, saya punya orang kanan lah, untuk zon Indapura ni, sama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Juga Cikgu Syarif, penasihat Lab STEM dan juga penasihat STEM sekolah, Duta STEM Petronas. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat bertemu dengan pihak sekolah, dengan guru atau pengetua yang sangat berdedikasi. Saya kenal lama dengan beliau ni, sekampung lah Indapura ni. Seterusnya, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat bersama dalam majlis ini untuk kita perkenalkan program, ataupun bukan kenal lagi dah, yang ni dah ada dah kan. Dah ada Kelab STEM, Zaman saya dulu kumpul STEM je. Tak ada STEM yang sebagaimana yang kita maksudkan, Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics. Jadi zaman saya zaman kumpul STEM je. Tapi hari ni pun ada lagi kumpul STEM pun. Kita tak ada dah. Hilang dengan pembangunan teknologi, dah tak perlu STEM dah, WhatsApp je, TikTok dan sebagainya. Anak-anak yang dikasih sekalian, program ini sebenarnya antara penerajunya adalah APPGMSDG. Pernah dengar? Itu yang suka tu, sebab dia tak pernah dengar, dia suka dengar, suka cerita. Kali ini, pagi ni saya perkenalkan APPGMSDG sebagaimana yang ada di sini lah, ni logo dia. Maksudnya All Party Parliamentary Group Malaysia, di bawah Parlimen Malaysia. Bahasa mudah dia, bahasa kitanya adalah kumpulan rentas parti Parlimen Malaysia untuk mencapai matlamat pembangunan lestari, Sustainable Development Goals, SDG. Saya percaya kalau masuk ke universiti ada subjek SDG yang perlu dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita. Malah di peringkat sekolah pun mungkin sudah diperkenalkan tentang SDG ini, ataupun Sustainable Development Goals. SDG stand for
Sustainable Development Goals ataupun matlamat pembangunan lestari. Apa pentingnya matlamat pembangunan lestari ini? Ianya adalah suatu usaha yang ataupun dia panggil concerted effort ataupun usaha yang bersepadu oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang dianggotai oleh lebih 190 negara dunia. Semualah semua dunia termasuk Palestin. Palestin pun ada, sudah diiktiraf baru ni. Pada tahun 2015 kita di bawah PBB. Pernah dengar PBB? United Nations. United Nations. Selepas Perang Dunia Kedua, negara bersetuju untuk tubuhkan United Nations pada tahun 1947 untuk menyatukan semua negara, tak nak lagi berperang. Tapi hari ni kau nak tengok perang lagi tak? Yang paling kita menyayat hati ialah di Palestin, negara Islam kita sendiri. Jadi mencapai matlamat pembangunan lestari ini di bawah United Nations, untuk memastikan kita yang di bawah ini mengetahuinya dan mengamalkannya, berusaha untuk mencapai matlamat-matlamat ini, maka dibuatlah program-program yang seumpama ini. Jadi bila buat program ini, orang tahulah, oh SDG. Paling kurang tahu SDG, Sustainable Development Goals, matlamat pembangunan lestari. Siapa yang initiate? United Nations ataupun pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Bila nak capai? Menjelang 2030. Ni generasi SDG lah ni. Tahun 2024, korang lagi ada 6 tahun lagi. Jadi hari ni kita perkenalkan menerusi program remaja, dan APPGM SDG telah memilih Taman Seri Indrapura dan komuniti sekitarnya sebagai salah satu daripada 50 komuniti seluruh negara untuk melaksanakan program APPGM SDG ini, program kejiranan dan komuniti. Dan program ini melibatkan semua, daripada bayi, kanak-kanak, remaja sampailah ke dewasa dan warga emas. Tiada siapa yang tersisih, sama ada dia sihat ataupun dia sihat OKU, semua terlibat. Jadi sebab itu kita nak ada 5 tema untuk program ini. Tema remaja kita pilih SMK Mat Kilau. Kenapa? Paling dekat dengan komuniti Indrapura. Indrapura di bawah Parlimen Kuantan, Dun Indrapura. Berapa ramai sini yang daripada Taman Seri Indrapura kat tangan? Oh, tak ramai? Oh, adalah. Ini malu nak kan? Okey. Taman Seri Indrapura, insyaAllah pada 8 September nanti. Bila saya dengar tadi bitara dia bola sepak dan bola jaring, ini memang kenalah dengan perancangan kami. Pada 8 dan 9 September di Padang Seri Indrapura, kita akan buat program pertandingan sepakan penalti. Biasa? Biasa nanti daftar dan juga pertandingan netball. Okey, boleh Boleh dapat 10 pasukan daripada netball ni? Boleh. Yang lelaki boleh juga? Rebut hadiah dan juga dapat berinteraksi dengan komuniti. Oh, ini bukan apa ni, iklan awal, kumpulan yang awal untuk dapat maklumat ini. Memang tadi baru meeting. Jadi kita akan ada program. Jadi itulah sebahagian daripadanya. Kita nak menggerakkan komuniti ke arah mencapai matlamat pembangunan lestari. Apa dia matlamat-matlamat tersebut? Ada 17. Tak bolehlah ingat semua kan. Salah satu yang kita buat hari ini yang kita nak capai ialah SDG 4, Quality Education. Jadi alhamdulillah
kerjasama kami dengan UMP, kita nak memastikan lebih ramai penyertaan para pelajar ke dalam aliran sains. Saya dulu buat aliran sains sosial, di mana saya perlu ambil matematik tambahan selain daripada perakaunan. Sini banyak akaun kan? Kalau di tingkatan 45 lah. Jadi quality education ni SDG nombor 4. Semua sekali ada berapa tadi? 17. SDG nombor 4, matlamat pengguna nombor 4 ialah quality education. Kita nak pastikan interaksi pihak Menara Gading, pihak universiti dengan sekolah-sekolah berlaku. Baru-baru ni Perdana Menteri kita PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan MOSTI untuk kenal pasti 100 saintis di peringkat universiti untuk turun ke sekolah-sekolah, dan berikan tepukan gemuruh kepada UMPSA kerana menurunkan 3 orang saintis dia, 3 orang saintis daripada Universiti Malaysia Pahang untuk bersama dengan kita di sekolah ini. Saya rasa antara sekolah pertama lah di Kuantan yang memulakan ataupun menyambut seruan Perdana Menteri kita. Jadi inilah satu kerjasama. Sebab itu salah satu daripada SDG itu juga adalah SDG 17. Apa dia SDG 17 ni? SDG 17 ni adalah Partnership for the Goals, perkongsian mencapai matlamat. 17 matlamat ini perlu dikongsi bersama. Jadi kita libatkan sekolah, kita libatkan community, kita libatkan universiti, kita libatkan NGO, PIBG, kita libatkan masjid, kita libatkan surau, kita libatkan tadika, kita libatkan tabika dan sebagainya. Semuanya menyeluruh supaya tidak ada yang tersisih, terpinggir, leaving no one behind. Okey. Jadi adik-adik sekalian, ini bukan ceramah utama kita nak dengar daripada saintis-saintis kita. Terima kasih kepada saintis kita, Dr. Asrul, Prof. Madia, Dr. Zuhairi, Puan Haji Zul, ya, yang sudi datang ke Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau ini. Dan insya-Allah minggu lepas, bagaimana saya maklum pada pihak pengetua, saya dah berjumpa dengan Dekan Kuliah of Science Universiti Islam Antarabangsa. Mereka juga berminat untuk membantu, turun ke lapangan, bantu untuk memerangsang anak-anak sekalian mengambil jurusan sains. Kita nak ke hadapan ni banyak perlukan saintis untuk memajukan negara ke arah digitalisasi. Digitalisation ini memerlukan ramai orang yang ambil bahagian-bahagian sains ni, ya. Jadi kalau boleh, ya, mulai dari sekarang tumpu subjek-subjek yang berkaitan dengan matematik dan sains. InsyaAllah kita akan turunkan. InsyaAllah kita bincang lagi ni, ya. Mungkin lepas ni Datuk Asrul, jiran kita je dekat Indrapura penuh. Kan? Nama-nama Selesa sekarang ni? Dah pindah lah. Okey, tak jauh daripada kita, Jadi tuan-tuan anak-anak sekalian, insyaAllah jadikanlah peluang ini yang digerakkan oleh komuniti bersama dengan MPPJ MSDG, universiti, sekolah, PIBG dan sebagainya, untuk kita bersama-sama meningkatkan potensi kita memasuki aliran sains, ya. Saya difahamkan oleh Cikgu Syarif sebagai penasihat Kelab STEM. Di sini ada Kelab STEM, betul? Berapa ramai sini yang ahli Kelab STEM? Angkat tangan. Oh, ramai. Saya nak beri berita gembira ni. Berita gembiranya ialah saya mewakili ahli majlis dan juga NGO, dan juga komuniti, kita akan beri, kita dah berikan sumbangan. Kita menyumbang RM1,000 untuk Kelab STEM. Kelab STEM dia tak boleh pergi kelab bola, kelab netball, kelab lain tak boleh, Kelab STEM saja. RM1,000 yang telah pun dimasukkan ke dalam akaun PIBG pagi tadi. Mudah-mudahan
dengan dana ini boleh gerakkan lagi program. Saya beritahu pada Dr. Asrul 2 hari lepas, saya beritahu dia, lepas ni bukan sahaja program yang sebegini, kita turun membantu Club STEM. Ya, biar Club STEM tu sentiasa ada program-program yang disertai oleh saintis-saintis kita. Saintis-saintis yang berada di hadapan dalam memajukan sains dan teknologi engineering dan matematik di negara kita ini, ya. Jadi insya-Allah, Mat Kilau itu, semangat Mat Kilau itu, kalau dulu dia berjuang untuk membebaskan atau menghalau penjajah, hari ini semangat Mat Kilau untuk memastikan anak-anak bangsa dia maju dalam sains dan matematik. Boleh? Barulah semangat Mat Kilau tu mengalir dalam bentuk baru, dalam zaman baru. Ya, saya memang suka bila saya tengok, saya masuk Mat Kilau ni, saya tengok ada dia panggil studio, galeri. Ini saya rasa patut kat luar sana tu, dekat jalan tu, nanti saya akan maklumkan pada majlis lah. Cik Amir, kita cadangkan kepada MPK buat papan tanda galeri Mat Kilau. Nak masuk, nak tengok ke galeri RM1. Betul tak? Duit pergi mana? BIPG dan semua kelab. Dan semua kelab. Sebab kita ada aset. Nanti dalam mesyuarat penuh saya akan angkat lagi benda ni. Tapi untuk take home, Cik Amir, kita cadangkan supaya letak kat situ. Tapi bincanglah dengan ni. Mungkin tambah lagi bantuan, geran khas untuk memajukan galeri Mat Kilau. Mat Kilau bersama dengan STEM. Era baru, alaf baru kan. Jadi saya percaya sekolah ni kita akan bantu semaksimal, ya. Kita bantu dengan seikhlasnya. Supaya apa? Anak-anak yang keluar daripada sekolah ini adalah anak-anak yang berjaya dan akan meminati dan memilih sains sebagai salah satu aliran pilihan utama. InsyaAllah selepas keluar daripada SMK Mat Kilau, pilihlah antara lain Universiti Malaysia Pahang. Tepukan untuk Malaysia Pahang. Last but not least, ya, kami juga nak maklumkan kita sedang berusaha untuk melayakkan sekolah menengah kebangsaan Mat Kilau ini di dalam program Science Tech. Science Tech for You, Science Tech for You, di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dalam proses saya dengan Cikgu Sharif sedang bincang, kita akan dapat kerjasama UMP untuk laksanakan program itu sebagaimana yang kami telah buat di dua buah sekolah yang lain, iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Lumpur dan Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Sui. Mereka, pelajar tingkatan 3 mereka akan bercuti di Universiti Malaysia Pahang. Pekan. Korang dah pernah masuk Universiti Malaysia Pahang? Pernah ada ni, kalau dalam parlimen tu ya atau tidak kan? Sokong tidak kan? Pernah membaik? Pernah? Pernah. Belum? Cakap kuat-kuat sikit. Pernah? Belum? Belum pernah. Sebab belum lagi kuat. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pihak pengetua, Cikgu Sharif, Club STEM, ya. Lepas ni sertai Club STEM untuk menikmati banyak lagi program-program lain. InsyaAllah ya, boleh ya, Tuan Haji, Dr. Asrul, kita jadikan kelab angkat ni, Universiti Malaysia Pahang untuk Club STEM di Sekolah Menengah Mat Kilau, agar kita semua terangsang untuk meminati dan memilih aliran sains di masa yang akan datang, tak lama lagi. Ya, lebih kurang beberapa bulan daripada sekarang, anak-anak sekalian akan memilih jurusan itu, sama ada jurusan sains atau jurusan yang sebaliknya, ya. Bukan bermakna yang sebaliknya tak penting.
tetapi kita perlukan ramai. Sekarang ni kita masih lagi di bawah di bawah paras yang diperlukan. Malaysia memerlukan lebih kurang berapa peratus? 60% aliran sains. Kalau di SMK Mat Kilau ni berapa kelas? Satu kelas je kan? Berbanding 9 kelas yang lain. Jadi 1/9. Berapa tu? Berapa persen tu kelas 1/9? Berapa persen? Kira. Tak sampai 10% tak? Ke sampai? Sejauh lagi Jadi insyaAllah kita harapkan usaha ini di peringkat awal ini berjaya. Dan ini bukan program yang pertama. Kita akan gerakkan program yang lain dengan kerjasama sekolah. Sebelum tu jangan lupa kita jumpa kat mana? Netball dengan main bola dengan penalti dengan netball. Sekarang buat tim, satu tim berapa? 10 orang kalau netball. 7. 10 penalti 5 kan? 5 kan? So mula-mula fikir-fikir nanti hubungi Cikgu Syarif untuk kita daftarkan. Sekali lagi daripada APPJ MSDG, saya mengucapkan terima kasih pada pihak sekolah, pihak universiti, pihak PIBG, guru-guru yang sangat berdedikasi. Mudah-mudahan program kita ini terus berjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.